Hai, macam ni. Mana nak apa layan ikan loban? Oh, saiz dia. Okey guys, selamat pagi ya. Okey, hari ni Aboy turun dekat OPS juga, spot yang sama dekat Teluk Batik. Biasa Aboy turun dekat batu sana, hari tu turun dekat situ. Hari ni memang air slow pula, sorry. Air dah surut dah. Dia pasang pun pukul 9.30 atau pukul 10. Kita turun pagi ni ada masa lah kita nak lalu tempat tu. Kalau air surut baru boleh lalu sini guys. Kalau pasang tak boleh Tapi tak tahu atas ada jalan ke. Aboy tak pernah masuk. Aboy lalu tepi ni. So tengok macam padu tempat ni. Okay, Aboy bawa udang hidup dengan udang mati. Cuba tengok. Harap adalah hasil guys. Dengan padu pagi tengok air dia. Okay, kita cuba tengok. Harap ada hasil guys. Jom setting barang dulu. Apa pun setting barang apa-apa lagi. Okay guys, first setting Aboy main pelampung udang hidup. Cuba tengok guys. Harap adalah hasil. Okay guys, second setting pun sama, udang hidup juga. Pelampung juga guys. Tepi dah. Okay guys, lagi satu. Pakai 3 mata, udang kopek guys. 3 rut, 1 pelampung. Ni udang kopek guys. Cuba tengok. Harap adalah hasil. Tempat ni memang padu lah guys. Aboy tak pernah main sini. Aboy pernah mancing tapi sebelah sana je lah. Oh, memang cantik tempat ni. Kalau air surut lah boleh mancing dekat sini. Apa pangkur guys, tu pangkur tu. Dia tukar mata kecil guys. Tadi mata besar. Kurang makan. Habis tukar mata besar pula. Kuat pula tarik. Habis tadi pakai mata saiz 14. Rasa bolos ni. Kacau Habis tukar mata kecil. Tukar pula mata kecil. Tak tahu kenapa ni. Tarik pun kuat. Strike pertama guys, mayung. Tengok ikan apa. Duduk Aboy tukar bottom guys. Dah 1 jam Aboy main pelampung tadi kan. Takut air pasang nanti susah nak lepas yang ni. Tukar main bottom tengok. Ikan ni macam mana. Dah bolos. Saya padu guys ini.
Ui. Sampai depan lucu, bolos besar. Hai, sampai depan ni lucu guys. Okey, tadi ada mancing seorang. Ni ada sahabat. Apa nama bang? Muhammad Dinis. Sebab semalam dia tanya Abdul Location. Sampai damai sini nampak dia terus datang dalam. Kita sama-sama mancing lah. Cuba tengok. Lucu kan tadi bolos besar depan ni. Hai, rugi. Senyap lagi. Tapi pakai mata kecil dia tak nak. Mata besar dia ambil. Besar dia ambil, mata kecil dia. Balas. Besar lah. Ini saiz dia. Dah. Bolos saya sini besar juga kan. Cuba main bolos sajalah. Bos. Dia tertarik. Tali dia turun. Pelayan bolos guys. Bolos lagi. Oi, semua saiz dia padu-padu. Member pun dapat bolos tu. Besar kan? Ha? Sedap ah. Oi. Kau tanya bolos sedap ke? Sedap kalau goreng. Goreng tengok. Sedap betul. Tak pernah makan? Tak nak makan ni. Oi. Apa? Balik buat goreng kan. Goreng bagi dia garing sikit. Memang sedap lah. Tunggu ikan boh? Bolos? Saiz dia padu-padu sini tu. Sahabat kita dah dapat dah. Kata ikan apa. Ikan lembu. Cuba dekat sini tengok lah. Lepas ni pasir sikit.
Tak. Kita cuba dekat sini tengok dah. Pasal ni. Itu dah tarik dah. Pasti ni aku cuba tengok. Bola sini memang padu-padu lah guys. Saiz pun cantik. Oh, ada. Luka dah. Air aku ingat dah tenang dah. Dekat-dekat air nak pasang. So, ikan sini dah. Bola dah kurang dah. Semua dah pergi sini. Habis buang depan ni saja. Pandai dia makan tu. Dia bukan tarik guys. Dia macam ke depan. Lepas tu dah hilang dah. Banyak monyet. Air dah pasang ni. Nah. Kali ni tamis. Mata kecil ni guys. Itu pun dia pandai makan lah. Ok guys, dalam 3 rod ni, 1 rod saja boleh letak udang hidup. 2 rod aku pakai mata saiz 10. Aku layan bolos guys. Masa air macam ni dia ada layan bolos dulu. So 2 rod aku layan bolos, 1 rod untuk udang hidup guys. Ok, cuba. Ni tarik. Tali dah turun dah. Sebelum habis setting ni, rod tu dah tarik dah. Alamak, sekejap. Rod tu dah tarik dah. Tarik dah. Ada. Okey. Itu dia tarik. Kapas guys, saiz besar.
Kapas. Tu lah. Tak terus tarik. Padu. Polos. Tarik. Alamak, lucut. Rasa udang hidup ni buntal ambil ya. Tengok. Buntal kacau ni. Baru letak. Hai. Ada pasta ni guys. Oi. Tahun baru. Nah, kita pasang kan. Ha, dah naik dah. Tahun baru. Okay, tadi Abu bawa roti Gardenia. Abu ingat nak mancing kalau. Berani. Aku bagi. Ui, takut tu. Tadi Abu bawa untuk mancing loban. Tu lah. Lain ikan bolos. Loban tu banyak Bek, makan. Oh, kena air. Banyak bagi je lah dia makan. Dia simpan beg pun takut ni. Bawa balik. Kesian tengok. Ha. Sini, jangan kau pergi kacau udang. Sini. Wah, ni juga besar ni. Nah, basi dah habis dah. Habis, last. Nah. Last, ambil. Itu cakap aku bagi udang. Aku bagi roti. Kacau udang.
Dah. Habis. Oh. Atau dekat sini, Dek. Sini. Buang depan ni. Buang je, tak apa. Ada. Ada pasal ni, guys. Tadi plan nak mancing ikan loban. Tadi Abang beli roti gardina. Tapi layang bolos. Layang bolos tadi. Tengok. Hai, macam ni. Mana nak apa layan ikan loban? Oh, saiz dia. Itulah aku roti gardina bagi monyet. Boleh. Buat nak balik, guys. Aku penat dah. Panas. Abang ikut tengok itu batu saja. Kalau batu tu, kalau air dah pasang, balik lah. Kut ni datang hari dah, guys. Ada pasang dah ni. Ada bolos. Muncan ni kacau lah. Sudah hidup wahai. Hari ni tak jalan lah. Buntal ni. Kapu tak ada, buntal ada. Dah habis je, guys. Last ni. Okay, jom kita kemas. Sudah Nabi dah. Kita balik. Nabi dah udah. Tadi dah. Ini confirm buntal ni. Okay, jom kita kemas dulu. Okay guys, video hari ni sampai sini saja. Sampai nak balik. Tadi awak cuba bawa udang hidup. Tak jadi, awak bawa 15 ekor je. Buntal je makan. Lampung buntal makan. Bottom pun buntal yang ambil. Jadi tak boleh buat apa, guys. So abang main udang mati je. Pakai mata kecil dah, mata kecil. Oh, memang padu lah, guys. Memang bolos. Abang bawa roti gardina untuk main loban. Biasa kok ni loban, guys. Loban ada. Tapi abang tadi dapat bolos saiz yang padu-padu. Loban dah layan lah. Abang tadi bagi tu monyet makan lah. Roti gardina tu. Banyak monyet tu. So, hasil yang padu. Saiz dia besar-besar, guys. Ni. Baru kapas 2 ekor. Bolos ada 15 ekor. Besar-besar.
mayung lah first. Tadi mayung naik. Lepas tu semua bolos. Padu lah. Ini padu. Okay. Tapi siapa yang datang sini, air surut je guys boleh masuk dalam ni. Air surut saja boleh masuk dalam ni. Kalau kasih yang minum apa, minat main jig guys, memang padu lah tempat ni main jig. Pasir ni kat sini batu sikit. Yang geng-geng main jig main jig spot ni memang padu. Memang padu lah. Tapi bolos sampai dekat guys, padu-padu. Okay, ni dah pukul 11. Sabar datang pukul 7, dah pukul 11. Dalam 3-4 jam. Jadi hasil terpadu. Okay, jom guys. Kita mungkin tengok petang turun ke tak turun, tak tahu lagi. Tengok masa macam mana. Okay, jom guys, kita jumpa next video.